Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang berada di Dusun Sawit, tapak campsite kebun di Sara 24 campsite. Tapak baru buka 13 Februari dan kita masuk 16 Februari malam. Ada yang petang, ada yang malam. Petang tak petang lah. Ni tapak baru buka kebun sawit. Tapak memang cantik. Pakai batu keriki. Tapi agak besar. Tapi okey, puas hati. Cuma kereta tak dapat nak masuk sampai tapak. Dia bagi kita parking kat sini. Ni tapak parking. Lepas tu dia bagi pinjam troli. Bukan troli apa, kontraktor. Ni ada anak sungai kecil. Anak sungai ni mengalir terus ke sungai besar. Nanti kita review tandas dulu yang dekat. Tapak ni parking ni boleh lah, besar juga. Okay, kita pergi tandas dulu. Kalau malam terang ni banyak lampu. Lampu banyak. Tapi nak datang sini kena ada wagon lah. Kereta memang tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Wagon wajib wagon. Ni mungkin nanti dia buat tapak. Tapi tu lah tak rata. Tandas ada 2 jamban. Laju gila. Ni. Belakang tak ada apa. Pamai. Shower pun 2. Besar shower. Air laju besar. Wah, hati gila. Okay, jom kita tapak 2 je. 2 jamban, 2 shower. Kalau ramai mungkin berebut lah. Jalan batu ciping. Tapi kalau wagon tayar off-road plastik agak berat lah tarik. Ni ada singki satu. Singki ada 2 sini kan. Okay, tong sampah besar ni. Sampah yang mau merata. Singki satu lagi tu sana. Okay, tapak dah bermula di sini. Kita ada plug point juga. Sini tapak. Tak ada tanda untuk tapak. Jadi first come first serve. Ni ada plug point satu. Kotak plug point ni ada 4 dalam. Sini ada satu. Cantik tapak. Tapi pandai pilih lah. Tempat rata, tempat tak rata. Sini pun plug point. Ni sungai. Sana pun ada satu campsite sana. Sungai agak jernih, tenang. Situ agak dalam. Mesra kanak-kanak juga. Tapi dalam sikit lah situ. Jalan pergi campsite satu lagi sebelah sana. Okay, kita mula dengan kita punya tapak. Semalam hujan ni. Masa pasang pun hujan. Okay, ni adik aku jemur cover dom kiri kanan. Hujan
Ada yang masuk air. Adikku ni. Ni kemah aku. Lampu semua dah angkat tadi dah. Pergi cas balik. Agak struggle semalam hujan. Tempat tak rata, tapak bawah ni tak rata. Jadi air bertakung tak kena gaya lah atas kemah ni. Tengok baju hujan pun tergantung lagi. Nak kena jemur. Basah. Faik tidur lagi. Tadi dia dah bangun. Ayah selamat pagi. Dia kata dah pagi. Sambung tidur balik. Hei orang tua. Tahu dah dapat baru. Wah. Selamat pagi Selamat pagi muka bangun tidur lah. Muka bangun tidur lah Aduh. Okay, orang tua ni kemah baru lah dia. Dia pakai kudi kat tiang bawah belah sana. Kudi Bestona. Sana kudi juga. Kudi. Warna merah tu kain Azwan tu. Bestona. Malam struggle hujan. Memang struggle hujan. Struggle. Buat payung. Ni nak set up balik ni. Sekejap lagi. Balik dulu. Jemur. Apa dia? Ni payung tu kan? Bukanlah kau mana pandai lah. Baca lah. Ini troli yang CEO sini sediakan. Ni pun last minute. Pukul berapa siap? Pukul 2. Satu pagi 2 pagi baru siap pasang. Tapi kali ni dia pasang satu tan je. Sebab malam kan. Satu tan je pasang. Kalau tak boleh pasang 2 tan. Biasa dia akan pasang 2 tan. Kalau pasang 2 tan, ambil side sini lah. Menghadap ke sana. Ni mungkin tapak akan datang kot. Ratakan balik. Cantik tu buat. Okay. Aduh, berpatung-patung. Nak patung-patung. Dia punya patung pun banyak agak. Dah pasang dah malam tadi. Dia gantung-gantung patung ni. Beria. Cuba bagi komen sikit. Tapak campsite. Tapak cantik. Semua okey, tapi tanah tak rata. Okay, tadi malam tadi tidur katil tu rasanya tilam tu rasanya sengit kot. Dia Sengit ke belakang. Dia ke belakang. Kita jadi tak selesa nak tidur. Yelah, kepala ke bawah. Baik nak ubah hari ni. Sama je kiri kanan pun. Tengoklah kita kedepankan sikit ke macam mana ke. Hujan ke embun. Harap-harap hari ni tak hujan lah. Hujan. Tengok weather. Ubah kemah lah, tarik ke depan. Tapi struggle sikit lah. Ke depan. Tak payah. Sebab takut air bertakung lah atas bumbung tu balik. Sebab tapak ni hal lah. Tapi itulah, penat lah kalau nak ubah. Tapi rasa memang nak ni. Nak buat balik semua ni. Tali ni semua nak kendurkan balik, nak turunkan. Kalau boleh dapat turunkan. Rendahkan. Tapi mungkin tak dapat lah nak ke depan dengan kemah, tak dapat lah. Nak rendahkan.
Embung tu. Okeylah tengok jap dia. Sok gigi lu. Semua macam-macam masalah semalam. Macam-macam hal hujan. Okeylah. Sambung nanti. Okey, kembali kita lagi di campsite. Tadi hujan lebat juga. Struggle. Tapak tak cantik. Bukan tapak cantik. Kedudukan muka bumi dia agak tak betul. Jadi air bertakung. Walaupun kodi baru pun terkena juga. Aku black dog baru pun terkena juga. Tak apa. Pengalaman. Belajar. Okey, kita pergi melawat. Makan apa? Lama. Dia punya menu. Oi. Western. Gila. Ni Farah tak boleh makan ni, susu. Ada Zeus lagi. Astaghfirullahalazim. Ni apa ni goreng? Cikodok ke? Tidak, cempedak. Cempedak goreng. Ya Allah. Ui, manalah datang cempedak tu. Cepedak goreng. Ui, menarik. Nanti jiran-jiran berbau lah ni. Baru kena bagilah. Itulah. Baik. Kita nanti kan. Ini serapan apa ni? Ui, ada dumpling ah. Ambil. Sila. Pergi ambil pinggan. Dumpling, mihon. Duduk. Kita simple aja. Ini tak ada isu bocor air sebab dia pakai flysheet. Owning pakai, flysheet pakai. Tak ada langsung isu bocor ke apa ke. Steady. Air bertakung pun tak ada. Steady. Hujan sepanjang zaman pun alhamdulillah. Cuma jangan ribut Taufan ni. Ya. Okey. Dah naik bau cempedak dah terbau. Ni orang tu ni yang paling struggle aku tengok ni. Paling tak senang duduk ni. Siang malam tak senang duduk. Posisi pacai. Hari raya. Kaki bawah. Kaki bawah. Cilin letak kaki atas je, Cilin. Ada ringan. Pak Ik, selamat pagi. Aku rasa ini kali pertama Pak Ik pergi camping bangun lambat. Kan? Adik gimana ni? Masuk gigi dulu lah. Ini yang Korea punya YouTuber. Masak dalam hujan, masak dalam ribut, dalam salji. Macam ni lah. Selalu kalau tengok YouTuber dekat review untuk kodi ke apa ke. Tapi ni bukan kodi, modi. Ini Mr. Carol, ini baru betul kari. Tapi ayam, santan yang betul. Orang Korea masak kari. Ini pun ada isu air sikit-sikit. Tapi tak teruk. Pasal lantai. Bawah. Air tu dia nitik. Tu. Tu nitik. Dia masuk. Berkepung buka balik Beruap. Luar ni terasa sejuk. Kena buka ni. Apa tu? Tak payah. Sampai dah. Jatuh kena Ni penambahan tiang disebabkan tapak tak center. Ni kita tapak ni dia menurun. Bila tiang sini dia turun ke sini, yang ni turun ke sini,
Air bertakung kat sini tengah-tengah. Tengah-tengah. Oh, tak keluar. Orang Korea masak kari. Ni patut letak luar ni kursi ni, tapi hujan kan tadi, malah biar dalam. Ni peralatan baru. Habis duit. Lampu terbaik. Habis tu tak sihat tu. Makan roti canai dulu. Ambil makan ni saja dekat RM10 dah. Dah habis dah tu. Cantik sikit. Baru 4 biji Azwan paling banyak malam tadi. Kerja 5 tu adik dah tu. 5 biji. Aku makan 3 je. Ada 3. Azwan paling banyak malam tadi. Ni. Ya. Harap-harap cuaca cerah hingga ke petang. Ya. Hingga ke besok sebelum balik. Mercun tak bawa lah mercun. Tapak memang cun-cun lah. Tapak memang cun. Baru buat. Luar dah. Nak makan Boleh makan dengan nasi lah. Buat ulam. Okey, nanti kita sambung. Aku tadi sarapan roti canai. Roti canai kari instant semua. Oh, basah lah dia mana tangan. Gelap. Ni orang Mak Saleh ni memang makan dia. Simple je. Makan telur je. Oh, aku ingat burger tadi. Tu yang aku nak rakam tu, rupanya telur goreng. Jadi dah. Tak jadi lah nak konten yang ni. Buang lah video ni. Dia sebab dah tua sangat, tak ada anak kecil. Jadi yang tu jaga baby sebab teringin. Lepas tu yang si tua ni dia nak jadi kanak-kanak. Dia main lah benda-benda macam ni banyak ah. Aduh. Sebab aku tahu aku duduk sebelah Faiz. Tak ada kena-mengena, tak ada kena-mengena. Pak Ibu tak heran tengok. Tak ada kena-mengena. Hijau. Biru? Biru tak nak, aku nak hijau. Masam. Biru hijau masak. Biru. Dalam ada duit, dalam ada duit. Okey. Selamat petang. Kita dekat tapak campsite lagi. Hujan je daripada hari kita datang. Hujan berhenti, lebat. Tadi lebat sekejap. Ni ada seberang kemah. Campsite tu survival punya style. Kayu buluh, tali ikat dekat batu. Steady tak boleh zoom. Kita ada tetamu khas. Jemputan. Dia tak tahan lah. Saya berasa amat terbakar bang. Dia tak tahan lah. Tak boleh tidur malam pun tengok best je. Dia tak tahan tengok si tua ni pakai kodi. Dia tak tahan tu. Datang terus tu. Kalau tu hari tu Black Dot dia simpan dulu. Boleh pancak sebelah. Rasa menyesal lah sekarang. Tanya. Aduh. Ni ada Zara. Zara mana Zara? Hujan je. Abang jamnya tu dah meresap dalam lah tu. Dia tak tahu bawah. Dah meresap dalam lah tu. Macam saya dulu kerja 8 saya tak tutup atas dia. Sehari. Lepas tu malam dah ni meresap. Tengok. Kodi. Ni dah reda sikit. Tadi lebat hujan. Tapak campsite memang menarik. Baru buka. Tapi itulah. Basah. Kita ada plan. Aku ada plan untuk malam dan besok. Malam last masak, kemas terus barang masak. Besok pagi order Grab. Grab dah banyak masuk, boleh hantar maksudnya.
Lepas tu Aku ada banyak lauk. besok pagi senang aku set up pagi-pagi bangun. Kemas sikit-sikit dulu. Macam Kemah saya hari tu dengan makan bersila. Bersamamu. Kenapa jangan bersama? Aku tak boleh lagi tempat yang Tidak. macam kau tu. Tidak. Letak macam kayu api tu. Zalim lah. Abang Ijek kat Linda. Abang Ijek sebab apa? Sebab Intan duduk bersila tumbuk. Sampai hati dia buat anak buah aku macam tu. Duduk kat bawah ketepuk. Ya. Tumbuk cili. Tunggu, tak apa. Tak apa, tunggu nanti ya. Tunggu kemah baru sampai ya. Dia paling mewah. okey, dia punya tempat dia pun tinggi aja tu. Ada mai. Tengok dia terasung aja. Sejak. Terasung. Kalau kali nak macam ni kan, cantik lagi kan. Pakai atas semua. Depan pakai Sekali tersungkur Tak ada jalan pulang lah tau. pandanganku kabur. tak yang betul exagen tu. Kita ada Tapi yang betul exagen tu betul. bincang-bincang mana tahu ada yang nak tukar kemah baru. Betul exagen. Bagi gambar tengok. Kenapa? Tengok dalam mana. Oh, mana cakap sana tengah dalam tu. Situ tak dalam. Itu. Tengah sikit belakang sikit. Yang dalam situ tu. Situ tak dalam. Batu tu yang macam rasa dalam. Jarah tengok mata kau. Kena sengat apalah tu. Aduh, tak apalah gigit mata kau. Laki kalau laki. Yang dua tu seronok itu. Ada jumpa kawan. Si O datang tadi. Ingat nak bertegur siapa tapi dia dah gerak dah, tak ada dah. Okey, selamat malam. Kita malam terakhir di dusun di Sara campsite, di Sara 24 campsite. Nak bertemu owner campsite. Pergi tandas pula. Semua dah habis dinner. Tak apa, sekejap lagi kita interview dia balik. Okey, buat apa ni? Dah kemas-kemas. Mengelap lah. Nak tunggu kering memang lambat dah kering. Hujan je. Ni malam terakhir. Besok mungkin tak masak pagi. Besok tak masak pagi, kita makan orang punya. Kita punya chef kat sana. Baik. Harap tak hujan lah. Jadi melawat kemah sebelah. Orang tua ni dia ingat aku nak masuk dalam sebenarnya lah. Tak apa, dia dah kemas. Tak apalah. Tak ni baju. Buka besar. Buka besar. Aku tangan penuh. Besarkan sikit pintu. Aku nak keluar balik susah. Ni kemah baru. Bestona Bestini nama dia. Kau beli ke apa? Dekat DIY. Wah, panjang. Untuk try kali ni Bestona. Boleh dah. 4,900 after discount. Tak termasuk pam. Lepas ni lain harga dia. Mahal. Kalau saya pam tu RM5,000 jugalah kak. Okay, hari ni menu apa makan tadi? Dah habis dah ni. Dah habis dah, tinggal ni je. Menu apa tadi ni? Kita ada Chef. Ni tanya chef ni dulu. Kari ikan. Ikan apa tadi tu? Sotong, kari ikan tenggiri. Oh, besar. Oh, besar.
Kari. Sambal sotong. Ikan goreng. Macam Abang Red kan? Sayur. Kan muka dia macam Datuk Red. Datuk Red. Ni Datuk Red kedua ni. Datuk Red. Kari ikan tu kan. Apa pengalaman camping dekat di Sara 24 campsite? Alhamdulillah okey. Best, menarik. Jarang-jarang dapat tepi sungai. Ni baru dapat tepi sungai. Biasa dapat belakang-belakang. Ni dapat depan-depan ni okey. Okay, nanti kita repeat lagi lah. InsyaAllah. Best. Tempat menarik. Baru buka. Baru first time kat sini. Tempat ni pun baru kita orang yang pertama ni. Ya, Orang betul, pertama. betul. Tadi CEO datang melawat tadi. Anak CEO. Okey, ni Puan Rina. Masak apa? Hari ni kita masak ikan selah sambal dengan labu udang masak lemak putih. Tapi kuah labu tu rasa udang je. Tak rasa yelah. labu dia, udang dia kuat sangat bau. Yelah, sebab udang ni banyak kan. Kita patutlah labu rasa udang. sikit, udang dah besar ni. Besar bas. Kita biasalah menu ni. Baik. Pengalaman tempat. Tempat best, okey. Toilet bersih. Kita tak ada nak long queue. Kita je yang conquer tempat ni. Sebab tak ada orang lain, memang tak ada long queue. Sebab kita yang perasmi tapak ni. Tempat best, okey. Baik. Ini. Oi, kena lampu baru terang tu, tapi berkilat tu. Berkilat kalau tak ada lampu. Lagi teruk tak nampak. Okey, kena lampu sikit. Ya, Faizal. Menu kongsi. Oh, sardin tadi sardin. Bukan saya yang buat kat sini menu. Menu isteri saya. Baik. Kalau dia tak senyum tak nampak dia. Kita macam profesor. Untuk campsite saya bagi 9/10 lah. Tapi memang bagus. Tapak menarik Kita seru semua camper-camper datang kat sini. Saya recommend. Memang baik Memang baik. Cantik, platform yang ada. Toilet bersih. Tapak pun cantik. Tak ada anjing masuk. Tak ada yang lain liar-liar ke, tak ada. Tapi buat masa ni bagi akulah tempat ni best, boleh repeat. Okay, kita akan repeat nanti InsyaAllah bulan 4. Alright. Hujan pun tak ada air kali tak? Tak ada air bertakung. Ada kat belakang tu pun memang bukan tapak Terima kasih pada Tuan Faizal. Tuan Faizal. Dia yang cari tempat ni. Baik. Terima kasih. Okay, kita melawat ke sana pula. Mana yang tekan masak Maggi tadi. Oh ni. Ini daun ganja tadi mana? Daun ganja. Mana datang daun ganja nah. Dia dah anak itu prank, dia malu. Bukanlah. Dah tidur, kau ambil dari jauh je. Ni tuannya dah tidur tukang masak. Dia ambil kemah je. Yang ni masak Maggi. Okey, Indomie untuk kanak-kanak. Oh, anak dia lapar. Kita balon satu pack besar punya. Oh, apa tu? 5. Ui, bapak Ini Maggi mesti beli habis punya. Siapa nak makan ni 5? Tu. Takkan 2 orang tu makan 5? Ada lagi siapa-siapa lagi yang saya ke? Awak-awak ke? Betul kat tu, macam sedap kat tu. Kita asyik makan Menarik. yang berkuah, kita pakai yang goreng pula. Yang kering. Yes. Okay, pengalaman campsite ni macam mana? Sangat mencabar. Pasal malam-malam pasang. Tak pernah dibawa orang. Kau berapa pagi siap? Sampai 10 siap komplit 4 pagi. 4 pagi betul lah tu. Lepak. Aku pun masuk. Siap lepak tu. Siap lepak, siap makan, siap mandi, santai siap. Sampai 4 pagi. Baik. Okay, nanti kita repeat lagi Okay, alright. Alamak, ada air sedap ais krim soda. Ais batu pun ada. Tak apa. Oi. Tu kat dalam jaring. Okay. Okay, selamat. Baik. Keadaan sungai tenang. Yang seronoknya tak ada bunyi deruan air sungai.
Tenang je. Walaupun air dia sentiasa mengalir, agak deras juga, tapi best lah. Camper ni tak balik lagi lah. Camper ni mandi katnya. Tu baru keluar jamban. Jauh. Okay. Camper terakhir. Menu dah habis. Ayam dah bakar. habis makan dah. Dah habis dah. Ayam madu bakar. Okay, hari ni hari last. Pengalaman di Sara 24 campsite. Pengalaman sini best. Suasana best, cuma yang kurangnya 2 hari hujan tanpa henti. Malam ni je. Malam ni dah okey lah. Dah tak ada hujan, so boleh lepak sampai pagi. Besok dah boleh kemas-kemas. Harap esok cuaca baik lah. Dapatlah kemas dengan kering. Barang semua nak kena keringkan. Tak ada apa lah. Okay, nanti boleh repeat lagi ni. CEO boleh repeat lagi. Harap CEO upgrade sikit lagi. Betul. Sikit lagi. CEO kita dah minta pandangan. Diorang pun dah dengar pandangan, so nanti harap dia ada penambahbaikan lah. Okey. Baik. Ni mungkin sampai pagi ni lepak ni. Ni tak habis lagi ni. Kemas sikit lagi, kemas. Kemas slow-slow. Sebab kita ada anak kecil, kita start dah sampai malam ni slow. Besok kita tak masak. Okay. Pak Ik boring, abang dia tak ada. Kawan gaduh tak ada. Kawan main game tak ada. Dia seorang. Sian dia. Yaya datang melawat tadi, Yaya balik nangis dia. Sian dia. Nanti jumpa Yaya. Okay, kita jumpa besok sebelum pulang. Selamat pagi Faik. Faik baru bangun dekat pukul 10 dah. Ya. Ya. Tu apa tu? Ni baju Thailand gambar ayam. Ayam. Okey, kita dah kemas hari ni daripada malam tadi ni. Sampai pukul 3 kemas barang. Ya. Ya, tarik mata. Yang ni tengah kempiskan. Tilam duduk baring. Ayam apa dah? Tarik mata adik. Kau. Ayam apa dah? Ni bagus. Aku nak kemas sikit. Tak payah, dah dapat. Ni dah sarapan. Azam lagu lagi. Pelan-pelan. Azam dah biasa. Ya. Sekejap. Mut. Temut. Ya. Temut. Ya. Ni pun dah siap. Tinggal kemah je, tak tutup lagi. Lagi padu cepat. Ni belum kemas lagi. Masak pun lepas masak. Oi, macam-macam menu dia. Steady. Okay. Tunggu je lagi. Dah settle gang. Settle semua gang. Mandi sungai. Kau mandi kan bawa balik. Okay, kita satu dah burst tadi dah. Tinggal lipat je. Wah tu, dah goyang kaki dah. Yang tu belum burst lagi. Relax lu. Makan lu, aku pun tak makan lagi. Okay, ni. Okay. Burst. Kerja abang. Dengan satu senyuman berkodi-kodi. Bak kata sahabat, Pak Odi macam mana?
Idram. Odi. Diam ah. Aku belum burst lagi. Aku burst tak ada orang rakam. Burst. Ya, hujan dah turun sikit dah ni. Nak kena cepat. Tidak kan pisang. Okey dah. Okey. Sesi burst. Aku pula nak burst. Mai dekat sikit. Kau tak dengar pun. Kita nak hantar warranty. Ada bocor sikit. Hujan. Oi. Salah buka. Pun bus. Jangan balik kat orang harian. Okey. Okey, kembali kita. Dah siap kemas lah. Tapak aku dah kosong. Tapak orang tua tu pun dah kosong. Perancangan. Tengah bincang untuk next trip. Kosong. Sebelah pun dah kosong. Sebelah sini pun dah kosong. Tengah nak panen enjin Ni ni. pemandangan tampak. View. Itu bukan lambat. Itu memang dia buat semua relax. Nak takut hujan kita akan lagi kat sana. Betul. Bagi peluang. Dia bagi peluang kita bersantai. Bawa dom. Tapak menarik. Alhamdulillah cuaca. Sempat kemas. Bibi. Ya, Bi. Bibi nak pergi mana, Bi? Oh, diberesin. Banyak kali kerja. Bibi bertugas kat sini. Iya. Kamu lah bagi aku banyak kerja. Ya. Okey, boleh Bibi okey. Elok-elok Iya. Makasih ya, Pak. Tinggal Azwan je belum. Kejap ni. Lain semua dah packing. Separuh dah hantar kereta. Tinggal sikit lagi. Lapar ni budak ni. Okey, selesai. Okey, ucapan untuk kali terakhir sebelum puasa besok ni. Ucapan camping. Untuk semua yang terlibat untuk hari ni lah. Kali ni. Untuk kali ni yang terlibat lah. Faizal, Azwan, Ijol, Lut, Fairuz, keluarga semua sekali. Semuanya dalam keadaan camping kat sini dalam keadaan okey. Semua pun tak ada masalah, apa pun tak ada masalah. Kami kat sini kalau dapat ucapkan kat sini pada CEO tempat ni pun. Apa nama? CEO tempat ni apa nama dia? Di Sara 24 Di campsite. Sara 24 campsite. Kita dah beritahu penambahbaikan dan tempat-tempat yang harus diperbaiki. Bertuahnya kami sebab kami yang datang kat sini, yang first camper untuk kat sini lah. So dia ada tanya feedback kita orang dah bagi tahu macam ni. Dan untuk para camper yang berhajat nak datang kat sini, silakan. Tak ada masalah. Kemah bersih, tak ada haiwan-haiwan ke anjing masuk ke, tak ada. Semuanya terkawal, toilet cantik, bersih. Belah sana tu toilet. Alhamdulillah. Semuanya dalam terkawal, air buka macam bomba. Kuat, sana pun sama.
Mandi macam bawah air terjun. Lagi-lagi campsite ni pula satu bersih. Ada bibik yang jaga tadi tu. Bibik macam merah. Dan pokok-pokok sawit ni pun tak mengganggu kita. Maksudnya kita ada laluan, 2 laluan untuk turun ke sungai. Sungai dia pun memang mesra kanak-kanak dan mak bapak lah orang panggil. Senang cerita, air dia pun sejuk. Untuk camper-camper yang nak datang ni, saya alu-alukan untuk datang. Dan untuk kawan-kawan saya semua, sempena besok Ramadan dan semua para camper-camper di Malaysia, saya ucapkan selamat berpuasa, selamat berbuka. Selamat tak puasa. Dan kita akan berjumpa lagi mungkin Lepas raya. InsyaAllah kalau diizinkan Allah, lepas raya kita akan jumpa balik untuk camper. Kan, kita insyaAllah kita jumpa balik. Next trip. Mungkin bukan setakat habis kat sini. Ni mungkin dah rasanya dah 10 kali ke 11 kali lah kita orang buat. Ini semua camper-camper mengejut semua ni. Kan, bukannya dah pernah rancang-rancang. Tak ada, semua camper mengejut ni. Alhamdulillah berjalan lancar. Best. Thank you. Bye.